Wait, tunggu apa lagi? Tekan butang subscribe tu cepat. Kalau tak... Ish, kau ni mood sopan. Hai semua, kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya. Masa berpenaklukan. Lepaskan aku bergerak! Anda pun boleh jadi Mecha Mato dengan Mechanizer. Mecha Bot, Mechanize! Shot is gun, Mecha Blaster! Unlock lagi 56 kad robot dan mod Mechanize dari pack Mecha Strike. Terbaru, dapatkan figura Boboiboy sopan kini di pasaran. Yes, mau order apa? Teh tarik panas! T-Ice is number one. Kau betul-betul macam aku! Marilah. Boboiboy Play! Serang! Go! Mada Nani! Omae wa... Nani? Play! Fire api! Ice! Mau ice! Berhenti! Hamba, Boboiboy sopan. Kalau ada sumur di ladang, buah keranji dalam perahu. Dari gaduh, baik bertenang. Apa lagi deh? Kita minum dulu. Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost kini di pasaran. Robot berbahaya dari angkasa lepas telah tiba di bumi. Salah satu daripadanya ialah Mechapod yang memiliki kuasa Mechanize. Bersama tuan barunya Amato, mereka bekerjasama untuk menangkap robot-robot jahat yang lain. Dan mereka bergabung menjadi Armored Hero Mecha Mato. Imagine it, built in, make it real. Bebaskanlah segalanya hingga menjadi nyata. Wow, ayo kita berlari bersama menempuhi cabaran berdua. Come on, let's go. Armored Hero Mecha Mato. Kita akan ulang kaji pelajaran minggu lepas berkenaan bentuk geometri dan 3 dimensi. Siapa dapat jawab, saya akan bagi A. Mato? Ya, cikgu. Saya tanya, apa jawapannya? Jawapannya... Cikgu! Ya, Dip. Sudah waktu rehat. Hah? Rehat? Saya tak dengar pun bunyi. Baiklah, kamu bernasib baik, Amato. Kita sambung lain kali. Selamat. Wait, Dip, Pian, jom kita pergi kantin. Cepat, Pian. Korang nak pergi mana ni? Kita orang nak pergi perpustakaan. Hah? Perpustakaan? Aku nak ikut. Aku ada bawa buku matematik, buku sejarah, buku... Mencurigakan. Kenapa kita tak ajak Amato ni? Dia kan pengawas. Kata pergi perpustakaan. Diorang bukan nak pergi perpustakaan. Pian! Dip! Cepatlah, Pian. Kita tak ada banyak masa ni.
Hei, apa pasal kau halang aku? Ish kau ni. Kalau kita nak tahu rahsia diorang, kita kenalah ikut senyap-senyap. Ha. Apa yang kau buat ni, Amatu? Aku yang tak ada kaki ni pun tahu selipar tu pakai kat kaki. Ish, tengok je lah. Dah tak ada orang ni. Mekabot, Mechanize! Baik! Mecha Sticky! Ya! Pintu apa tu? Wah! Cepatlah! Weh, cepat masuk, Amatu! Ha? Bersedia untuk dikalahkan. Buat kali ke-15. Jangan haraplah. Aku dah praktis banyak kali malam semalam tau. Ini rumah Pian. Macam mana kita boleh sampai kat sini? Itu tak penting. Sekarang ni, apa pasal dia orang main silat otak ajak kita? Kau dengar tak tu, Dik? Macam ada bunyi dekat sini. Cicak je kot. Miau. Kan betul. Dik, sejak bila cicak mengiau? Apa tu? Lari, Pian! Jangan lari! Mana korang nak lari, ha? Jadi? Jangan, Pian. Maaf, Dip. Aku tak boleh simpan rahsia dari kawan aku lama-lama. Tahu tak, Pin? Cik, macam ni lah kawan. Bila ada kawan baik, kawan biasa dilupakan. Sebenarnya, hari Rabu lepas, Abang Bok lambat habis aku. Jadi, aku terpaksalah balik rumah jalan kaki. Masa aku balik sekolah, aku ternampak satu pintu yang pelik. Aku pun cubalah nak buka pintu tu. Bila aku masuk, entah macam mana, aku terus muncul dekat rumah Di. Amma! Stalker! Jadi, korang jumpa pintu ajaib? Cik, bukan ajaib lah, Di. Sini aku tunjukkan. Mau perkenalkan robot pintu, Dore! Hai, nama saya Dore. Apa? Pintu ni sebenarnya robot. Buka pintu tu je. Wah. Tada! Dan nama saya Dobby. Ada dua robot jahat. Tangkap dia orang, Amatu! Jangan, Amatu! Dek, kau dapat tak? Sebab itulah kita orang tak nak bagi tahu korang. Sikit-sikit nak tangkap. Jangan risau, Amatu. Diorang ni bukan robot jahat. Betul, Tuan. Kami cuma robot pintu teleportasi yang digunakan dalam penjara angkasa. Robot pintu teleportasi? Patutlah kita boleh masuk ikut Dore dan terus keluar dari Dobby sekelip mata. Jadi, inilah rahsia korang ya. Gunakan pintu-pintu ni untuk main game waktu sekolah. Dah lah tak ajak kita orang. Dah. Tulis nama dia orang, Amatu. Tapi, sekarang waktu rehat. Jadi, tak salahlah main game kan? Layan betul main game waktu rehat. Ya. Masa rehat dah nak habis. Yalah, Dek. Jom. Kalau lambat balik kelas, confirm kena denda dengan Cikgu Jamie ni. Relax lah, Di. Kan ada robot-robot pintu ni. Mesti korang boleh sampai kelas on time. Hari ni kita dah main kat rumah Pian. Apa kata esok kita main kat arcade pula? Arcade?
Megabot Mechanize! Macam mana hari ni, Tuan? Mestilah seronok. Kenapa kau macam letih je ni, Dorby? Oh, sebenarnya... Korang tak bosan ke asyik berenang kat rumah Pian? Kan lagi best kalau kita boleh berenang dekat pantai. Pantai! Pantai! Weh, basahlah! Relaxlah, Megabot. Kan ada koala dekat situ. Mana? Lampung ada lah. Yo, aku dah lupa bawa lah. Kejap aku pergi ambil. Weh, koala! Sini! Cepat! Kenapa, Dik? Dorby dah rosak! Apa? Bukan rosak, Tuan. Tapi tenaga saya dah habis. Sebenarnya, lepas Tuan semua bercadang nak pergi pantai semalam, saya berenang merentasi lautan untuk cari pantai yang terbaik untuk Tuan semua. Tapi dalam perjalanan, ribut melanda dan saya kehabisan tenaga. Bila saya terjaga, saya dah terdampar di pulau ni. Kejap. Kenapa kau kena berenang sampai tengah-tengah laut ni? Sebab saya kena tiba ke destinasi dulu. Barulah tuan-tuan boleh masuk ikut Doreh dan keluar melalui saya. Jadi, selama ni... Ya, Tuan. Saya yang banyak berpindah tempat berbanding Doreh. Kita orang minta maaf, Dorby. Kita orang tak tahu kau kena bersusah payah sampai macam tu sekali. Tak apa, Tuan. Saya cuma perlukan rehat yang mencukupi untuk cas semula tenaga saya. Dorby! Dorby! Alamak, tenaga dia betul-betul dah habis sama tu. Ayuh, maksudnya kita dah terkandas dekat pulau ni. Macam mana ni, Pian? Aku tak dapat hubungi siapa. Phone aku tak ada line. Ayuh. Korang, ada kapal terbang. Cepat, Megabot. Kutip batu-batu tu dan buat isyarat SOS. Baik.
Dave, kenapa dia patah balik? Apa yang kau eja ni, Megabot? Ini bukan SOS lah. Ini SUS. SUS. Suspicious. Oh, patutlah. Kalau aku yang bawa kapal terbang tu, aku pun lari. Woi, sakitlah. Apa yang kau buat ni? Aku nak cuba nyalakan api untuk buat isyarat asap. Manalah tahu ada kapal terbang lain yang nampak kita. Bukan macam tu lah. Woi, ini lagi sakit. Aduh, tak terbakar juga. Habislah. Kalau kita tak dapat keluar dari pulau ni, kita semua akan kelaparan dan kehausan. Dan apabila matahari tenggelam, suhu yang sejuk akan meresap hingga ke tulang. Dan selepas beberapa hari tanpa makanan, kita akan mula berhalusinasi. Dan akhirnya, hanya kau dan aku yang tinggal, Megabot. Korang makan kita orang? Yelah, takkan aku nak makan Megabot kan? Dah lah keras, penuh dengan wire kot. Baik aku makan korang. Inilah namanya kawan makan kawan. Yes, macam-macam lah korang ni. Kejap. Itu rumah kau kan, Pian? Iyalah. Jadi maksudnya... Kita tekan dah sedekat dengan kota hilir je. Yahoo! Alah, tapi tak dapatlah aku nak makan korang. Tapi... Waktu rehat tinggal 10 minit je. Sempat ke kita nak sampai kat kelas? Ya tak ya juga. Aku tahu. Apa yang kau nak buat ni, apa tu? Kau tengok je lah. Megabot, Mechanite. Sakitnya perut aku. Sana, Mato! Robot jahat Predator tengah bagi minuman yang tak berhasiat. Soda! Kita kena hentikan dia. Megabot, Mechanite. Mega Farm Fresh. Susu Farm Fresh! Susu Farm Fresh! Ni baru betul. Farm Fresh. Segar dan sedap kan? Kau tengok je lah. Megabot, Mechanite. Baik. Mecha Battlecraft. Masa untuk balik ke kelas. Kenapa tiba-tiba perlahan dia, Megabot? Tidak, oi. Dari tadi pecut aja tak berhenti-henti. Kita berhenti kat sini je lah, Mato. Ya. Alamak, sekolah jauh lagi ni. Kita dah sampai kota hilir. Dobby dah sedar. Cepat, Dobby. Tolong kita orang balik ke kelas. Maaf, tenaga saya masih belum cukup untuk gunakan kuasa saya. Masa rehat tinggal 7 minit je lagi. Alamak, jom. Tengok, Mato. Kita boleh naik yang tu.
Betul juga. Pakcik, kami pinjam meja pakcik kejap ya. Tapi... Oh ya pakcik, saya dah letak duit kat tepi pakcik tu. Wah, kamu pun hidup berjalan nak. Tak apa ke tuan bawa saya macam ni? Tak apa Dobby. Selama ni, kau dah bawa kita orang pergi macam-macam tempat. Kali ni, biar kita orang yang bawa kau pula. Betul tu. Kau rehat je. Serahkan pada kita orang. Mechabot Mechanize. Hoi, Mechabot. Kenapa kau Mechanize tak siap? Kau ingat, Dobby je boleh penat. Aku tak boleh penat. Yo, kalau kayu sendiri macam ni, mana sempat nak sampai? Kita kayu gila-gila. Mesti sempat punya. Tak sempat. Sempat. Wei Pian, kaulah pula bawa. Aku mana rezeki bawa basikal? Dek, sudah besar macam ni pun tak rezeki bawa basikal ke? Kita berdua je lah kayu, Dip. Sempat! Kita dah sampai. Kan betul aku kata sempat. 3 minit je lagi korang. Yo, waktu ni biasanya Cikgu Jamie dah on the way ke kelas. Kalau kita lari, kita masih boleh sempat sampai. Aduh, lenguhnya kaki aku. Cepat korang. Tinggal 2 minit je lagi. Pergilah, Pian. Pergi. Selamatkan diri kau. Sementara masih sempat. Bunyi apa tu? Paras tenaga saya dah naik balik. Dore, Dore. Jawab Dore. Dobby. 3 saat je lagi. Sekejap, Tuan. Saya tengah hubungi Dore menggunakan pintu hati saya. Dore! Kenapa, Dobby? Kami perlukan bantuan kau. Dore! Pergi ke kelas cepat. Baiklah. Saat lagi je, weh. Cepat. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Nasib baik sempat sampai. Itulah, kalau tak, mesti kena denda. Kan? Amato! Pian! Ya, Cikgu. Kenapa kamu semua pakai seluar renang dalam kelas ni? Kamu ingat ini kelas renang ke? Alamak! Anda pun boleh jadi Mechamato dengan Mechanizer. Mechabot Mechanize. Shot is gun. Mecha Blaster. Unlock lagi 56 kad robot dan mod Mechanize dari pack Mecha Strike. Mechabot Mechanize. Sakitnya perut aku. Sana, Amato.
Robot jahat Predator tengah bagi minuman yang tak berhasiat. Soda. Kita kena hentikan dia. Megabot, Mechanize! Mega Farm Fresh. Susu Farm Fresh. Susu Farm Fresh. Ni baru betul. Farm Fresh. Segar dan sedap kan? Masa berpenaklukan. Lepaskan aku berlawan! Terbaru, dapatkan figura Boboiboy sopan kini di pasaran. Yes, mau order apa? Teh tarik panas! T-Ice is number one. Kau betul-betul mencabar aku! Marilah. Boboiboy Play! Serang! Go! Mada Nani! Omae wa Nani? Play! Fire api! Ice, mau ice. Berhenti! Hamba Boboiboy sopan. Kalau ada sumur di ladang, buah keranji dalam perahu. Dari gaduh, baik bertenang. Apa lagi deh? Kita minum dulu. Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost kini di pasaran. Kalahlah kau, Di. Sikit lagi Abang Tok. Sikit lagi Abang Tok. Menang! Yo, kalah pula. Jom lambai lagi sekali. Jom! Nanti. Korang tak nak tidur ke? Esok pagi kan ada game parti kat rumah Pian. Nak main game baru. Alah, tak apa Amato. Kita habiskan game ni dulu. Lepas tu, tidurlah. Dengar tu. Pian sendiri pun tak gelabah nak tidur awal. Engkau tu je. Eleh, kalau kau bangun lewat esok, aku tinggalkan kau. Ini Megabot lah. Robot pemusnah yang selalu bangun awal. Bangun nama tu! Aduh, dah lambat. Kau lah ni Megabot. Robot pemusnah bangun awal konon. Aku memang bangun awal. Bangun awal daripada kau. Banyaklah kau. Hai Pian. Hai korang. Selamat pagi. Selamat pagi, Pian. Amato tak sampai lagi ke? Hai, itulah. Ini mesti kes bangun lambat tidur ni. Itu dia. Ke korang? Sorry lah, lambat sikit. Tak apa, Amato. Dia orang semua ni pun baru je sampai. Dah. Jom. Surprise! Apa ni pula? Apa? Kek ni untuk sambutan anniversary Pian. Happy anniversary ya Pian. Anniversary apa pula ni? Awak ni pelupa lah. Tak ingat ke hari ni kan hari anniversary awak dibuli. Jadi kami datanglah untuk buat bully party. Betul tu. Tengok. Bos dah sediakan atur cara bully untuk hari ini. Lupakan ajalah niat korang tu. Sebab hari ni kita orang ada game party kat rumah Pian. Tak ada. Mana ada game party hari ni? Awak dengar tu Billy. Pian nak buat game party lah sempena anniversary dia. Dengar bos. Jadi kita kenalah join sekali kan bos. Mestilah Billy. Kita kan VIP. Very important bully. Kau ni mulut tak insurans. Korang, masuk.
Wah. Wah. Korang semua tunggu kejap ya. Aku pergi ambil game tu. Amato, Pian ada bagi tahu ke game apa yang kita nak main hari ni? Tak ada pula. Dia cuma cakap ini game terbaru ciptaan dia dan ayah dia. Ha! Game dah sampai! Ha? The Imposter? Hei, macam tak best je. Kau ni, belum apa-apa lagi dah kritik. Bagilah Pian terangkan dulu. Macam mana nak main game ni, Pian? Oh, senang je. Dalam grup kita ni, seseorang akan jadi imposter. Dan imposter tu akan singkirkan pemain seorang demi seorang. Macam mana dia singkirkan pemain? Dengar. Tekan butang kat belakang cermin mata AR ni. Wah! Ini cermin mata augmented reality. Yo, tengok tu. Wah, main game guna cermin mata. Canggihnya. Kalau imposter singkirkan orang, yang lain kena buat apa? Pasrah aje. Ish, bukanlah. Yang lain kena cari siapa imposter tu dan singkirkan dia dengan undian. Tapi, kalau kita salah undi, pemain tu akan tersingkir. Imposter menang bila baki pemain tinggal 4 orang. Termasuk imposter tu sekali. Huish, ramai aku nak undi macam ni. Pian, Amato, marah. Semangat nak main nampak? Tadi kata tak best. Kan? Okey semua. Pakai cermin mata AR ni. The Imposter. Start! Fuyo. Aku bukan imposter weh. Aku pun bukan. Imposter memang takkan mengaku. Oh, satu perkara lagi. Kat rumah ni ada tersembunyi petunjuk pasal imposter tau. Korang kenal lah Raja Charlie. Kita ada masa 10 minit je untuk cari maklumat. Lepas tu, kita akan berkumpul semula untuk mengundi. Permainan imposter bermula. Petunjuk? Mana kau petunjuk? Tak ada pun. Tahu takut? Tengok ni Amato. Wah, kau jumpa petunjuk? Dari tadi aku cari tak jumpa. Kau cari pakai hidung. Memanglah tak jumpa. Banyaklah kau punya hidung. Imposter tu ada hidung. Petunjuk apa macam ni? Semua orang ada hidung. Hey. Aku tak ada hidung. Jadi aku bukan imposter. Tak cukup kuat petunjuk ni. Kena cari lagi ni. Amato! Pian, jom main kabut. Lia dah tersingkir. Pian, apa kau buat kat situ? Aku nampak imposter tu masuk ke sini. Tarik kuat lagi. Apa sah tak boleh tarik pintu ni? Rumah sendiri pun tak tahu. Pada dia. Imposter tu dah terlepas. Awalnya Lia tersingkir. Kita kena mulakan siasatan. Korang ada apa-apa info tak? Saya ada. Tadi, masa saya tengah cari petunjuk, saya nampak Aan bergegas ke dapur. Lepas tu, bila Lia keluar dari dapur, Aan pun ikut sekali. Bukan saya lah. Aan lah imposter tu. Undi dia. Jangan. Saya bukan imposter lah. Saya ikut Lia sebab saya curiga dengan dia. Kau ingat kita orang nak percaya dengan cerita kau? Siapa yang nak tipu lah. Undian Aan paling tinggi ni. Untuk singkirkan dia, kita kena tekan buzzer tu. Jangan! Jangan! Ya! Jangan! Aan is not the imposter. Aan bukan imposter. Aduh, salah orang lah pula. Tak apa Amato. Kita sambung je main dulu.
Entah-entah pian imposter tak? Sebab kalau ikut petunjuk, dia ada hidung. Petunjuk tu tak membantu langsung. Maaf, Aan. Kita orang dah salah undi kau tadi. Aan dah jadi kayu. Apa? Iyalah. Ini kayu jati ori ni. Dia jadi kayu lepas tersingkir. Maknanya... Lia pun sama. Rubika, ada robot jahat ke kat sini? Ada robot Impostru. Robot kayu yang boleh menyamar dan suka bermain teka-teka. Aduh, kenapa tak bagi tahu awal-awal? Sebab Tuan Amato tak tanya awal-awal. Tu Amato. Kat situ. Dia nak lari, Amato. Tak sesuai. Yang ni pun. Yang tu boleh. Mechabot Mechanize. Baik. Ya! Mecha Pagi. Mechabot Mechanize. Baik. Ya! Mecha Pagi. Jangan kau lari, Impostru. Slow, weh. Slow. Jagalah kau. Ada orang aksiden lah, Billy. Kita kena tolong dia. Tuamkan ais dekat dia, Billy. Baik, bos. Ais perisa vanila, ya? Aku nak perisa kari pap. Sudah-sudahlah tu. Dapat petunjuk. Dipakai untuk melindungi mata, dipakai juga untuk bergaya. Jadi, imposter tu pakai hidung untuk bergaya. Tak habis-habis dengan hidung kau. Aku rasa jawapan dia cermin mata. Cermin mata? Sama ada cermin mata atau... Aku dapat petunjuk baru. Kelvin! Kelvin dah jadi kayu. Mesti imposter tu ada berdekatan. Korang! Tengok ni! Petunjuk ni dah koyak. 19? Mungkin tarikh lahir. Siapa lahir 19 hari bulan? Kita tak boleh buat andaian selagi tak dapat yang separuh lagi ni. Mawar? Saya dah tahu! Kenapa ni Mawar? Apa yang kau dah tahu? Cuba cerita. Tadi masa dekat stor, saya nampak. Siapa yang tutup lampu ni? Weh, aku ada nampak orang berlari. Mesti imposter tu. Jom kita kejar. Mana dia? Kenapa rumah pian ni banyak ukiran kayu? Ini rumah ke museum? Dip, sejak bila kau ada kat sini? Aku dah sampai dari semalam lah. Semalam? Yelah. Semalam kan aku main game dengan pian kat sini. Jadi, untuk mengelakkan tragedi terlambat bangun pagi, aku tidurlah dekat sini siap-siap. Itu yang aku nampak patung kayu. Tahyul! Merepek je cerita kau ni.
Kau imposter tu kan, Dip? Kau yang tukarkan mawar jadi kayu kan? Dip, apa main tuduh-tuduh ni? Korang main apa ni? Main game imposter lah. Tapi game ni dah jadi betul-betul. Oh, kelibat yang aku nampak tukarkan mawar tadi tu imposter lah ya? Kau nampak ke imposter tu tadi? Bolehlah, nampaklah sama-sama. Muka imposter tu macam... Dip! Imposter tu dah tukarkan kau jadi kayu. Tidak! Bukanlah dia, aku lupa. Yang aku ingat, dia macam manusia lah. Macam Amato lah kan? Aku pula. Aduh. Berani kau menyamar jadi Amato. Buka topeng kau ni. Buka. Apa ni Megabot? Ini akulah. Hai, Amato kau guna mechanizer tadi. Mestilah dia bukan imposter, kan? Jadi, Dip lah imposter tu. Kita undi, Dip. Dip, bukan akulah. Aku player baru. Bagikanlah aku main. Bukan Dip. Aduh, salah lagi. Susahnya nak cari imposter ni. Aku dah kata dah. Kau imposter. Kau tak percaya. Aku tahulah aku bukan imposter. Tak apa, Amato. Kita teruskan cari petunjuk imposter tu. Macam ni baru best. Makin ramai dia tersingkir ni. Ini macam petunjuk. Apa maksud nombor ni? Aku dah tahu. Kita kena cepat, Amato. Ya, sabarlah. Wah, bagus betul lah rumah Pian ni. Kenalah selalu datang ke sini untuk membuli lagi. Bahagia betul aku tengok si Bula dan Billy itulah. Entah-entah. Diorang tu imposter. Marah. Amato, aku dah tahu siapa imposter tu. Kau cakap apa? Tak dengar. Megabot comel? Mandai je kau. Mesti dia nak bagi tahu pasal imposter tu. Jom Megabot. Marah dah jadi kayu. Marah dah jumpa petunjuk yang separuh lagi tu. Aduh, tinggal 5 pemain je ni, Amato. Kalau salah undi, imposter menang. Tak apa. Mara dah dapatkan semua petunjuk yang kita perlukan. Tapi, aku tak fahamlah maksud petunjuk ni. Mara je yang tahu jawapan petunjuk ni. Kalau kita tak boleh tanya Mara, kita fikir macam Mara. Fikir macam Mara? Apa Mara akan buat ya? Fikir macam Mara. Buat ulang kaji? Aduh, macam mana boleh terbelajar pula ni? Aku tak bolehlah nak fikir macam kau, Mara. Kenapa gaya Mara ni pelik? Tangan yang ni pegang cermin, tangan yang ni pegang topi? Nampak semua! Megabot, mechanize! Baik! Megabot, mechanize! Mega Detective! Sakitnya perut aku. Sana, Amato! Robot jahat Predator tengah bagi minuman yang tak berhasiat. Soda! Kita kena hentikan dia. Megabot, mechanize! Mega Farm Fresh! Susu Farm Fresh! Susu Farm Fresh! Ni baru betul. Farm Fresh! Segar dan sedap kan? Mega Detective! Wah, jadi detektif! Detektif Megamato
akan selesaikan kes ni. Silakan, Encik Detektif. Kita mulakan dengan petunjuk hidung ni yang tak membantu ni. Apa kau cakap? Aku susah payah cari petunjuk tu. Memang tak membantu pun. Detektif nak buat kerja. Petunjuk seterusnya dipakai untuk melindungi mata dan dipakai juga untuk bergaya. Cermin mata. Mungkin, tapi mungkin juga topi. Topi? Ya, dipakai untuk melindungi mata bermaksud topi akan lindungi mata dari silau matahari. Ya, dipakai juga untuk bergaya. Jadi Bilal lah imposter tu. Dia pakai topi dan cermin mata. Bukan. Kaulah imposter tu, Pian. Pian? Bukan akulah. Yelah tu. Masa untuk mengundi. Amato, jangan Amato. Aku kan kawan baik kau. Amato. Pian memang kawan baik aku. Tapi aku tahu kau bukan Pian. Sebab pintu rumah sendiri pun kau tak reti nak buka. Apa sih tak boleh tahan pintu? Rumah sendiri pun tak tahu. Aku dah kata awal-awal memang Pian. Dia ni ada hidung. Ya, memang dialah yang singkirkan kawan-kawan kita. Dan yang terakhir, masa kita berpisah, kau serang Mara dalam lift. Mana ada Amato? Itu semua sakaan kau je lah. Kau betul-betul lah, Mato. Kalau salah, kita akan kalah ni. Aku takkan salah. Tengok petunjuk terakhir yang Mara lengkapkan. Kau tahu kenapa Mara pegang cermin? Sebab dia suka bersolek dalam lift? Bukanlah. Mara pegang cermin sebab dia nak kita baca nombor di dalam cermin. Wow, betul lah, Pian. Hebat juga tuan aku ni. Bukan aku, tapi Mara yang selesaikan dulu. Dialah yang hebat. Bijak Amato, tapi kau dah terlambat. Apa kau nak buat tu, Pian palsu? Kau berani kau? Ya! The imposter has been defeated. Victory! Berjaya! Aku dah pulih. Amato! Ada berjahat serang aku masa nak ambil game tadi. Robot imposter ditangkap. Apa jadi ni, Amato? Ada robot menyamar jadi kau dan paksa kita orang main game dia tadi. Apa? Kan aku dah cakap. Aku nampak patung kayu Pian kat bilik store tadi. Tapi jangan risau. Kita orang dah kalahkan dia. Wah, hebatlah korang. Kalau macam tu, jomlah main game aku pula. Kita nak main game apa? Kita main game dam ular. Dam ular je? Bosannya. Tak naklah. Baik main ni poster tu balik. Weh, Matu. Keluarkan robot tu balik. Boleh jadi Mecha Mato dengan Mechanizer. Mechabot Mechanize.
56 kad robot dan mod mechanized dari pack Mecha Strike. Mechabot Mechanized! Sakitnya perut aku. Sana Amato! Robot jahat Predator tengah bagi minuman yang tak berhasiat. Soda! Kita kena hentikan dia. Ha? Mechabot Mechanized! Mecha Farm Fresh! Susu Farm Fresh. Susu Farm Fresh. Ha, ni baru betul. Farm Fresh. Segar dan sedap kan?